Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey korang, ni kita ada generator baru brand daripada Moto model MT1000i. Okey, yang ni dia baru lagi. Kita nak tengok berapa ml minyak hitam dia dan macam mana cara nak start dia. Okey, sebelum kita lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel ni. Let's go. Okey, pertama buat generator ni saya nak tengok dulu isi dia dalam kotak dia tu apa saja dia bagi Okay, yang basic lah. Paling pertama dia ada tool buat nak buka dia punya plug kan. Lagi ada handle dia. Oh, dia ada lagi bagi satu ni. Dia punya satu plug manual book. Okay, tu sahaja. Tapi ni kita tak pakai. Buat manual book kita tak pakai. Sepanan ni kita tak pakai dulu. Plug pun kita tak pakai. Kita pakai dia punya handle. Handle ni kita nak pasang dulu lah. Paling pertama saya nak pasang handle. Okay, kita tengok macam mana cara pemasangan semua. Korang tengok lah. Okay, pertama-tama pasang handle biar senang nak angkat dia korang. Lagi satu, kalau korang nak pakai memang kena pakai handle ni. Sebab apa? Sebab bila dah isi minyak, kalau korang tak pakai handle ni, minyak tu akan tertumpah lah dekat lubang dia. Okay, so lagi satu. Okay, bagi kat kuat-kuat biar tak terjatuh lah. Kanlah jadi senang. Okay, buat generator ni 1000 watt. Ni inverter, sesuai buat niaga-niaga pasar malam ataupun nak buat pergi camping. Yang ni kita tak tahu lagi suara dia macam mana. So kita nak isi minyak hitam, kita try. Okay, nak isi minyak hitam dia tu, kita kena cari tempat minyak hitam lah. Bukan sebelah kanan, tapi dia sebelah kiri. Korang tengok yang ada starter. Yang ada starter ni lah di tempat minyak hitam. Macam mana nak buka? Korang kena buka, ada 4 skru kat sini. Korang kena buka semua. Korang jangan tanya saya, bang, kenapa tak tempat yang kosong tadi tempat minyak hitam? Kenapa yang ada starter? Tu korang kena tanya dia punya kilang lah. Saya pun pelik juga kan. Tapi tak apa, kita cuba buat. Okay. Okay, buat minyak hitam nanti saya bagi tahu korang kena pakai minyak hitam apa. Okay, yang ni dia engine 4 stroke. Dia kena pakai minyak hitam. Bukan 2 stroke Ni 4 stroke punya. Okay, sekejap. Kita buat macam ni biar korang senang nak tengok dia. Okay, sekejap. Lepas tu kita buka. Tarik je. Starter ni korang tarik dulu. Macam ni. Baru korang tak kat bawah macam ni. Okay, tempat minyak hitam tu yang kat sini. Ni saya tak tahu lagi berapa ml kita nak isi. Tapi kita nak try buat 200 ml saja dulu. Sebab kan ni kecil lah. Contoh kita pakai yang ni 200 ml dulu kita isi. Okay, minyak hitam korang kena pakai yang 40. Tak kisah dia punya model ni apa, apa semua. Janji dia tulis dekat sini dia 40. Okay, kita pakai yang brand Ogawa 5 liter 4 liter. Okay, kita masuk dulu kat sini. Nak sukat dia 200 ml ya. Okay, 200 ml ya. Kita try 200 ml dulu. Nanti kalau kurang kita tambah lagi, so kita tahu. Okay, sekejap kita buka dulu ni. Okay, tu kita bagi masuk dia punya minyak. Okay, corong masuk je sikit-sikit dulu Jangan korang terus masuk, nanti dia tumpah. Bagi dia turun semua. Turun, masuk lagi. Okay, lepas tu kita cek lagi kurang ke, dah cukup ke, kurang ke.
Okay, rasanya cuba kita bagi masuk dia punya tutup dia. Kita try. Sebabkan ni baru lagi korang, saya tak tahu lagi berapa. So ni saya nak bagi video ni biar korang senang bila korang beli, korang order dalam online kita, senang saya tinggal bagi video je. Okay. Okay. So yang ni dia masuk 200 ml je korang. Masuk 200 ml je, cukup. Tak payah banyak-banyak. Okay, minyak hitam dah settle dah. Kita masuk 200 ml. Korang ingat 200 ml. Jangan terlebih, jangan kurang. Okay. Lepas tu kita cuba tutup balik. Okay, dia punya ni, cover ni kita tutup balik. Kita masuk skru. Okay. Okay. Okay, cuba kita try dulu. Kita try tarik starter dia. Okay, minyak petrol masuk ke atas kita buka dulu. Keras betul. Betul-betul kuat dia tutup. Okay, kita masuk petrol dia. Try. Okay, sebab kita cuma nak try je, tak payah penuh-penuh sangat Kita nak try on hidup ke tak hidup, tu je. Okay, nak onkan dia ni, kita kena pergi on switch. Lepas tu yang ni twist on. Okay, ada cop ke apa? Ni cop ni. Pergi cop, pergi mana cop okay, nak cop dia ni korang, cop macam ni. Cop pergi sini, ni cop, ni run. Okay, sini kita tarik cop kanan kiri korang okay, lepas tu tarik start. Tarik lagi. Okay, apa yang salah, on semua okay, cop. Ni cok. Okay. Okay korang, jadi tadi kita cek lagi. Buat minyak hitam, kita tambah lagi 100 ml. So yang ni dia punya minyak hitam kena isi 300 ml. Okay, pasal cok ni, dia punya cok ni dia bukan tolak bukan tolak macam ni. Dia tarik. Ni tarik, ni cok. Minyak hidup. Bagi on minyak, bagi on switch, tarik start. Okay, tolak cok. Macam tu lah korang. Okay, buat generator ni bukan jenis yang silent lah. Tapi dia inverter, tapi dia bukan silent. Buat korang yang berminat, korang boleh terus walk in dekat SQ Honest Machinery Sekipar Talih. Okey, lagi satu saya nak bagi tahu, buat nak tukar plug ataupun korang nak cek plug dia, ni dekat yang sini. Sebelah kanan korang buka yang cover ni. Cover ni korang buka, korang tengok kat dalam ni dia punya, ni yang ni karburator, ni dia punya plug. Okey. Macam ni sajalah cara nak on dia, sangat-sangat mudah. Apa-apa korang nak tanya, korang boleh komen saja. Korang suka dengan video saya ni, jangan lupa like, komen and subscribe channel ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.